Kedudukan laut, udara dan sebagainya di Asia Tenggara, kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor 1, kita sekarang terkebawah. Kamu benci askar ya? Kamu benci askar? Diamlah. Halo, apa kabar teman-teman semua? Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Terima kasih banyak buat yang kembali hadir ke channel ini. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua yang sudah bantu dukung channel ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, sukses terus, panjang umur, banyak rezeki, dan juga Allah kabulkan segala hajat, doa dan permohonannya, serta Allah lancarkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kembali teman-teman di channel ini membahas tentang militer Malaysia yang menjadi bahan tertawaan netizen nih teman-teman. Jadi nanti kita tonton bareng bagaimana videonya, dan video ini dari channelnya The Wanderer teman-teman. Mari kita kunjungi, kita dukung, kita ramaikan channel ini agar channel ini makin besar lagi. Biar tidak lama-lama, bagaimana video di dalam channel ini teman-teman, langsung aja saya tampilkan video lengkapnya. Mari kita tonton bareng-bareng video ini. Tentara Indonesia dan Malaysia. Dan kita perlu bertindak dengan segala kekuatan yang Angkatan Tentera Malaysia sekarang dah terlampau lemah. Kamu benci askar ya? Kamu benci askar? Diamlah. Walaupun netizen Malaysia sering menyombongkan bahwa tentara mereka paling maju, kuat dan didukung Inggris, kenyataannya justru berbanding terbalik. Sejumlah warga dan anggota DPR Malaysia sendiri mengakui bahwa kekuatan militer mereka masih lemah dan berada di peringkat bawah di kawasan Asia Tenggara. Pernyataan ini memicu perdebatan sengit di media sosial, di mana banyak netizen membandingkan kekuatan militer Malaysia dengan Indonesia yang dinilai jauh lebih siap, disiplin, rapi, dan berpengalaman. mengambil keputusan bahawa masa untuk kita memberi apa-apa pertimbangan sudah berakhir, dan kita perlu bertindak dengan segala kekuatan yang mulai muncul. Aku khawatir lali. Apa sih cuma sih? Ringga. Mafia. Askara Malaysia. Angkatan Tentera Malaysia sekarang dah terlampau lemah.
Sebab dia kenapa? Barang-barang yang diorang pakai sekarang dah terlampau tua sangat. Dah usang dah pun. Kalau korang tak percaya, cuba tengok ni. Mula-mula Panglima Tentera sendiri yang sebut. Lepas tu mantan Menteri Pertahanan pun sebut. Sekarang ni Menteri Pertahanan yang sekarang pun sebut. Dan sampai sekarang Sultan sendiri pun dah sebut benda yang sama. Berapa lama lagi Angkatan Tentera kita nak pakai barang-barang lama? Sepatutnya diorang ni perlukan barang-barang yang lagi baru untuk menjaga keselamatan negara kita sendiri. Kedudukan laut, udara dan sebagainya, di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor 1, kita sekarang ke bawah. Malu besarnya rakyat Malaysia. Jadi saya nak merayu lah. Ni saya nak cerita lain. Beli-beli barang ni saya dah tahu dah semua. Saya nak cerita sekarang ni, yang dinanti-nantikan sekarang ni pun dah orang tengok ni. Seluruh Malaysia ada tengok ni. Diam. Ketua Kamu ni, kamu benci askar ya? Kamu benci askar? Kau hajar lah dia ni. Yang berhormat Ketua Ribut ya. to the point. Ini anggota parlemennya nih. I know. Ya. Okay. Diamlah. Oh, Kau hajar betul kau ni ya? Ketua kalau tak mau tanya, saya No, suruh menteri tak. teruskan. Jadi sekarang ni, veteran tentera ni saya merasa saya pun nak bertempur dengan komunis. oh, Sekarang fikirkan pula, berapa ramai dalam kalangan kita yang nak jadi sukarelawan perang nanti. Kalau kita sanggup pun, persoalannya, adakah kita tahu bagaimana nak menggunakan senjata? Nak perang ni bukan setakat menembak. Sebab tu pada pandangan saya, PLKN wajib diadakan semula supaya tahu asas dalam pertahankan diri dan menggunakan alat senjata. Kita jangan berangan seolah-olah kita ni kuat hanya kerana tengok filem perang. Tak ada. Percayalah cakap aku, tak akan ada satu negara pun yang akan bantu kita secara rasmi dengan menghantar tentera mereka. Kalau ada pun, tentera-tentera sukarelawan daripada beberapa buah negara jiran. Itu pun dalam skala yang kecil dengan perlengkapan senjata yang tidak cukup. Turki atau negara Arab mungkin akan bantu, tapi bantuan mereka adalah dengan menjual senjata mereka dengan harga yang lebih murah. Tapi nak hantar tentera mereka berperang untuk kita, benda tu tak akan berlaku. Kerana mereka juga ada hubungan diplomatik dengan negara yang kita sedang berperang itu. Dan mereka juga kena jaga kepentingan mereka di negara-negara tersebut. Oh ya, kita ada FDPA. Cuba kaji dia elok. Apakah peranan sebenar FDPA? Kalau nak sedapkan anda, ya, memang akan ada tentera antarabangsa yang akan datang. Tapi itu hanyalah tentera pengaman PBB yang sama sekali tak boleh menembak. Majoriti negara hanya akan membuat kenyataan rasmi takziah dan seruan supaya peperangan dihentikan. Dan rakyat mereka pun berprotes bersolidariti untuk Malaysia dan penuhi TikTok dengan hashtag I support Malaysia. Dan cara ini sudah pun mencukupi untuk membuatkan orang Malaysia merasa gembira. Kita kena perkasakan aset ketenteraan kita. Kena semarakkan semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat kita. Kerana hanya orang Melayu, Cina, India, orang asli pribumi Sabah dan Sarawak yang akan mempertahankan tanah air ini. Bukan negara lain, bukan orang lain. Apa kata anda? Tak ada untungnya kamu buat video macam tu. Kamu menghina tentera Malaysia. Tak kisahlah kamu hina tentera Malaysia ke, kamu hina tentera negara mana-mana ke, tak ada faedah, tak ada kebaikan. Kamu ni salah seorang manusia yang jenis goblok. Orang Indonesia cakap goblok. Tahu? Kalau orang Malaysia pula cakap bingai. Tahu tak? Menyusahkan orang, buat orang peranda keadaan, bagi api-api, supaya bertengkar, supaya bergaduh. Aku ingat kamu ni jenis budak-budak lagi kot. Aku ingat kamu ni memang sah-sah kamu ni jenis budak-budak kanak-kanak lain. Bodoh, kau tahu. Apa masalah kamu menghina tentera negara Malaysia ni? Kamu kena sadar. Rakyat kamu dekat negara Malaysia ni berapa juta orang? Berapa ramai yang bekerja dekat sini?
bisa nih ya. Melihat perbandingan kedua tentara dan jadi lawakan media TikTok, Pakcik Malaysia pun marah dan tak terima. Namun kenyataannya, kekuatan militer Malaysia masih berada di bawah Indonesia. Nah itu dia teman-teman, udah kita saksikan bagaimana reaksi orang-orang Malaysia ini terhadap para tentara Malaysia, askar Malaysia ini teman-teman. Dan seperti yang kita lihat memang sangat jauh ya perbedaan antara tentara Indonesia dan tentara Malaysia ini teman-teman. Bagaimana pendapat teman-teman semua tentang video ini? Silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar untuk pendapatnya. Video ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya mohon maaf apabila dalam video ini masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian isi konten. Silahkan teman-teman kunjungi channel original video ini yang sudah saya tuliskan linknya di kolom deskripsi. Dan saya ucapkan terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga kita dipertemukan lagi di video-video berikutnya. Saya tutup video ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.